Apa dia? Tingkat 2. Kena pergi tingkat 2. Tingkat 2? Ni best ni. Ini cak ni. Besar je. Ni comel. Kan ada naik ni ke? Dapat tiket. Apa nama? Nama lain-lain apa nama? Tak, QR code ni ada nama kita. Oh, okey. Pertama kali orang cetak nama aku. Pakai Tapi tak- QR. Dia kata nanti scan bukan nama. Oh, kalau saya terpakai nama Saiful, Puan. Pada pen bang. Beli sini. Okay. Setelah beratur, punyalah panjang. Siapa kata? Ada pakailah sendiri. Pakai saya? Kepala tak buka. Sponsor, main sponsor. Oh, hebat Perodua. Entahlah Wah. Ini macam best. Kita main game apa? Mana Papa? Kucing. Papa mana? Oh, tu dia. Okey, yang elok. Tu pen. Nak pinjam lah. Pinjam pen. Pinjam lah. Pinjam dia. Lab. Don't forget to check out the exclusive GR merchandises as well. And be a GR Corolla, which is making its first special appearance at Claims 2026. The new 2026 GR Corolla, born from motorsport and engineered by Toyota Gazoo Racing. Welcome, welcome. Featuring a powerful 1.6 liter turbocharged engine, enhanced performance upgrades, and the new 8-speed activities that is around the Toyota Gazoo Racing area, where you can experience the AR miniature world and ocean manga, where you can create and play and take home unforgettable memories. So once again, thank you very much for visiting the Toyota exhibit. Sales advisors during your visit, and you will walk home with the exclusive limited edition Toyota. Please enjoy the rest of Claims 2026, and thank you for choosing Toyota Malaysia. Oh, nampak taruh. Mak, dah tengok yang belakang. Dah. Tapi sempit belakang tu. Tak puas lah. Memang kecil. Alright, so what you know, our enthusiasts considered Apa tu? as one of the most best looking cars in the year. So if you have yet, you know, have seen this Toyota yet, now it's the time for you to have a look at it. Three distinctive colors, and apart from premium, we do have our finals right here as well. So, by any chance, to those just got here. Nak buat apa tu? Ha? Kita dekat Honda. Bagi korang dia pusing tengok hadiah apa kita dapat. Oh, nak claim hadiah. Lagi 10 ah. Berapa apa? Kau. Nanti. Kita ambil. Ya. Dah. Dapat apa tu? Faham abang kau. Dapat apa? Kitchen. Apa tu? Okey. Kitchen. Oh, okey. Itulah. Oh, untuk letak kat baju. Saya kira dapat apa? Bola merah. Apa? Sama. Okey, ni apa? T-shirt. Oh. Apa t-shirt? T-shirt. Sama-sama ringgit sana. Okey, saya pula.
Faham coba mah. Ya, tengok dapat apa. Nanti lagi. Sampai jatuh. Buka. Dah tahu lah. Dapat kereta boleh? Kereta. Tapi Coba. ada foto Wow. Okay, thank you. Mana sana? Oh, redemption. Oh, okey. Customize. Kat mana nak buat? Dapat apa? Mak tak pusing lagi. Oh, pusing lagi. Tengok lap pun. Dapat apa? Dapat apa? Boleh show. Buka apa? Warna apa? Biru. Wah, juga. Kamu dapat warna mana? Silver ni. Silver kot. Okay. Jom. Best. Sedap tak? Ini macam punya ni sekarang. Tu sebelah sana. Camping. Ini yang kita nampak tadi kan? Oh, iya ke? Dia lawa. Ya, naik Proton tu saya endorse. Cuma sekarang Lawa ada Emas. Proton dengan Kia. Dengan lagi satu T2. Gila. Kita ada 3 lah. T2, Kia dengan Imas. Imas PHEV ya. Bukan Imas 7. Ni wuling. Tengah baik-baik. Kenapa? Sebab untuk bingo EV kita ni dengan harga RM17 sahaja anda boleh dapat full charge lah untuk kita bingo EV. Gila lah macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Anda dah dapat untuk RM17 charging rate sahaja. Suka tak? Cik? Comel tak? Suka kan? Belah satu. Dua. Anak dua. Ya, kalau sesiapa yang minum sup dengan kucing ni janganlah lepaskan peluang ni ya. Dengan bingo EV kita ni, apa so special? Kita punya bingo EV ni bernama Bingo Meow, okay? This is the most photograph display for only 5 days a year in our Ladies and gentlemen, the Mazda Showcase is here at Claims 2026. If you guys have any inquiry, Tak ada tengok merchandise kot. Dah ke? Boleh tukar ke? Nak tukar apa tu? Tukar ke coklat? Boleh ke? Coklat? Tu latte tu saya punya. Apa ni? Okay. Thank you Mazda. Dah. Thank you Mazda. Tu dia. Kat sana ada kosong. Ni kereta rahsia. Belum boleh reveal. Kereta apa? EV sedan. Cantik. EV dengan body kit. Wah, semat.
Dalam kereta jatuh tidur lah. Agak-agaknya, what's your favorite song tadi untuk nyanyi dalam kereta jatuh tidur ni? Sebab patah-patah hati tu kita kena nyanyi masing-masing. Pergi sana hati-hati dan Okay, so Hayden is saving the voice for the real T2 later. Ladies and gentlemen, Hayden Wong! semua saya Hayden Wong. Thank you so very much. Jadi apa? Titu. Ya, ni. Ajoy, kawan aku. Kenapa? Ajoy. Ajoy. Oh, apa dia? Sergah dia. Best kan? Ni ada sunroof eh? Oh, tu dia ada sunroof. Buka, cuba buka. Cuba buka, boleh buka. Saru kan? Mana boleh buka? Tak boleh buka. Mana nak buka dia? Tak boleh buka. Tak start engine. Wah, best. Best. Sarah tu bukan Layla tu kan? Bukan, ni Sarah sama. Sarah Ali. Ni dia selalu berlakon kau jadi ganas je. Ni Kamal Adli. Kita lagu tu. Boleh. Mana si Sarah ni dah hilang? Go. Apa sikit? 1, 2, 3. 1, 2. Mana si Sarah tadi? Dah hilang. Dah ada. Apa ni? Ni belakang ni pun buka tengok. Buka tepi. Ya. Lepas. Oh jangan situ. Okey. Actually, biasa kita tekan dia akan Dia dah buka. Tapi dia takkan buka habis kan? Not like that one. tak, dia memang kena habis. Habis tu kan? Oh. Kalau you cakap you adventure, Apa sikit? 1, 2, 3. 1, 2. Mana si? Dah hilang. Dah habis. biarlah saya Ira. Bersama dengan Sakit dan juga Farid. Ya ke? Aku menang ke? Belajarlah. Betul? Like my husband drive. Aduh. Memory seat. Yeah. Like I pagi tahu lah dia ada dekat you punya side boleh memory seat. Okay. So for this side dia akan jadi like auto. Oh, foto. Yes. So, Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oh, cantik lah. Bagi keman. Yes. Hai Jitu lah. Hai Jitu. Hai Jitu. Hi. You mau tekan sini? Tekan ni, okay. Please continue. Open sunroof. Okay. Wah, faham bahasa. Allahu Akbar. Oh, open sunroof lah. Yes. Oh, dia terus So dia ada two way is either dia cakap open sunshade, so which mean tadi Sunshade dia only semua lah. sunshade. Okay, tutup balik. buka dia Panas. dulu. Kita Okay. Kalau Jitu lah. Dia tekan dulu lah. I am listening. Close the sunroof. Okay.
Pandai. Malaysia tak pakai dia ni. Boleh cakap Melayu juga kan? Tapi kita kena setting lah. Tak. Dia actually voice command dia only for English. Oh, Maybe okay. because kita punya Close the language. sunshade. Kena tekan lah. Please Hello. continue. Close the sunshade. Sorry. This question is beyond my ability. Oh. That's mean? Hello Jitua. I am listening. Close the sunshade. Oh, Okay. dia kena satu-satu. Oh, jangan laju-laju. baku punya. Okay. Pandai. Okay, then ada drive mode Okay. kan. So dia punya driving mode Okay. okay. So dia ada apa difference? Driving mode dia kalau you kita pakai as macam ni ya, kita pakai eco, Okay. normal atau sport. Ini ialah pakai dia punya depan two wheel je. Two wheel saja. Yes. Kalau you pakai like snow, mud, ini semua as long you sudah pergi to snow, mak semua of you. All wheel drive lah. Yes. So kalau you cakap for few consumptions you mau save sikit. Okay. What I akan suggest you just go for the eco. Eco sajalah. Yes, we try the eco. Later I turn to the sport mode. Bagi you feel the difference. Okay, let's go. Hold on. Ma, give your S26 saya nak try charge. Tu Kena bukan buka dulu lah. kita buka cover. Cuba try letak dulu. Cuba letak dulu kot dia boleh detect. Tak boleh ada ni. Oh, dia okay. Kalau ada satu lagi yang magnet, tak charge. So letak je terus charge. Ada. Okay. Okay, now. Okay, so dia ni senang kita tak payah apa dekat side mirror. Tarik So dia saja. punya gear, I cakap lah, 2 turn saja. Satu you turun tarik, okay, you tekan brake alright, so dia berhenti. Okay. So when you mau reverse itu jam, Oh, yes. sekali So, saja. Oh, yes, okay. kalau you cakap, saya mau tengah, saya tak mau punya reverse, kamera. saya tak mau jalan macam ni je. Okay. So you boleh feel ni okay. difference. Okay, balik. Let's go. So go D and then tekan ni button kan. Dia auto ni. Oh. So you fasten seatbelt Okay. or auto release. Just ciao. Okay. Oh, iyalah betul lah. Okay, now. Okay. Si ni 5 Yes. tadi lah. Yes, tadi I bagi you tahu Mia. You nampak kan? Dia Mia bawa tekan sini. Dia Okay. sekarang actually dia sudah transparent bagi you tengok lah. Okay. Dia Mia belakang. Hmm. Okay. Ini ialah dia Mia front. So ini ialah dia Mia design. Dia senang bagi you tengok dia Mia view tekan sini. Okay, let's go. Kita mari sini. Tak mau buka. Ni yang salah. Yes. Ada kereta. Yes, nampak kereta tadi lah I cakap dia sudah jadi transparent. So you boleh nampak dekat bawah ada apa dekat sana. Kucing So, ke, dia akan, ada apa ke. Yes, you senang tengok. So you boleh nampak dia punya chassis. Tapi dia bawah sini dia memang tak ada barang dekat sana. Okay. Okay. So ini dia punya benefit bagi you Bagus lah. Jadi saya dapat Yes. kucing bawah kan. Ya. Okay. Let's Good. go. Let's go. Bismillah. Sedap bang? Sedap ke? Baru start. Sebab dia all wheel drive. Dia ada tarik sikit. Yes. Inilah masalah kan. Papa je biasa. Belah kanan. Oh, kita biasa sebelah kiri kan? Tekan je. Please fasten your seatbelt. Fasten seatbelt. Laju je. Best. So tak Mama you sudah tengok, belakang. You sekarang letak punya ialah eco. Eco, okay. Yes. So you boleh feel dia punya respond. Betul. Of course kalau you tengah sport mode, you akan ada apa difference? Sport mode dia akan always jadi itu low gear bagi you. Which means you ready to anytime- accelerate lah, betul. Yes. Okay, Jadi teruslah. kita jalan terus lah. Please fasten your seatbelt. So you boleh feel dia punya sejuk. Betul. Oh, yelah. Belakang pun Yes. rasa blower tu. Rasa. Ah, Yelah sebab belakang ada blower juga. Okay, kita jalan. So, okay, sekarang I buka ini lah second speed. Shock ke? So, kalau you punya Sedap kan? lain kali dia Depan. so you boleh sama juga you tekan je. I cakap betul ni, senang je. Oh, betul. Tadi masih eco dekat itu. You mau tekan Ya, lebih sikit. traffic light dia kena tekan lebih sikit lah. Yes. So this is normal. Okay. Kita sudah selamat. Yes. Your phone Tadi itu QR. QR. QR.